Mula-mula masuk minyak. Masuk cili. Letak udang 2 ekor. Udang ni jangan bagi garing. Masuk air 1 sendok bersamaan 150 ml. Tubuh kucai sikit. Sedikit kucai. Masukkan kotiau. Di antara 70, 90 ataupun 100 gram. Pecahkan telur sebiji. Grade D ataupun grade C. Kacau. Jangan kacau hidup aku sudah. Ambil kicap satu ni, 1 sendok ni. 1. Oh. Last masuk toge. Kacau. Dah siap. Char kway teow udang.